Dari seorang buruh kasar di kampung kecil di India, sekarang jadi fenomena viral satu dunia. Nama dia Suraj Chavan, lelaki yang digelar Justin Bieber India sebab wajah dan gaya dia yang hampir sama dengan penyanyi terkenal tu. Awal tahun 2025, video dia mula viral kat TikTok dan Instagram. Netizen terkejut sebab muka dia memang sebiji vibe Justin Bieber zaman muda. Lepas tu, dia terpilih untuk jadi peserta rancangan reality popular India Bigg Boss Marathi dan jadi juara pula. Korang tahu tak, siapa je yang masuk dalam Bigg Boss memang boleh terus meletup sebab rancangan tu ada jutaan penonton. Apatah lagi kalau jadi juara, makin mendunia lah mamak ni. Gabungan viral look-alike dengan exposure media, nama Suraj terus naik mendadak. Malah sekarang ramai netizen panggil dia lelaki paling handsome di India. Tapi gelaran tu sebenarnya bukan rasmi, cuma title viral yang orang ramai bagi dekat media sosial. Daripada kehidupan sederhana, sekarang Suraj Chavan jadi simbol bagaimana media sosial boleh ubah nasib seseorang dalam sekelip mata. Korang rasa dia memang layak dipanggil Justin Bieber India ke tak? Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.